Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam tutorial Web Pro untuk video yang kelima. Okey, video yang kelima ni lebih menarik sebab kita akan mula belajar tentang variable. Variable ni saya akan jelaskan iaitu fungsi pemboleh ubah yang mana kita boleh setkan nama-nama yang berlainan dengan menggunakan satu, kita panggil macam satu bukan simbol, dia macam satu token, ataupun kita ada panggil token, ada panggil macam format lah, yang mana dengan format itu dia akan mewakili nama-nama yang berlainan, nombor-nombor telefon yang berlainan, atau variable lah. Kalau maksudnya pun variable pun macam variasi, betul. So saya akan jelaskan nanti sebentar lagi. Selepas kita belajar tentang variable, kita akan test satu user yang akan mendaftar di website kita, dan bagaimana dia konten-konten kita tadi akan bertukar kepada nama-nama user yang baru. Kemudian kita akan belajar juga tentang upgrade package, macam contohnya dia dah daftar package free, kita boleh upgrade orang tadi tu kepada package-package yang lain, dan cara untuk membuat extract database. Sebab Web Pro ni juga merupakan web mengumpul database kan. Kita boleh sedut database ahli-ahli yang mendaftar di web kita untuk kegunaan simpanan database kita. Alright, kita teruskan ke video tentang variable. Okey, ini adalah antara contoh-contoh ataupun variable-variable yang anda kena hafal ataupun salin format ni dalam satu notepad ataupun simpan di mana-mana, supaya anda bila nak buat web nanti anda panggil variable-variable ni, dia akan keluar lah, dia akan mewakili lah. Okey, contohnya full name ni ia mewakili nama penuh lah. Bila orang tu isi borang, nama full name dia tu lah, nama penuh. Okey, dia dekat sini kalau kita nak tengok dekat web. Contohnya orang ni web kita kan, kita check borang register tadi. Setiap orang yang mendaftar di ni full name. Full name ni variable dia adalah member, tanda 2 titik ni, colons ni, full name. Ini mewakili adalah nama penuh. Pastikan jangan ada silap yang ni, tak boleh silap walaupun satu patah huruf pun tak boleh silap. Mesti macam ni. Kalau anda nak panggil username dia, anda boleh ini username lah. Okey, username. Dan bila dia isi sini, setiap orang isi username sini, kita boleh panggil username masing-masing mengikut ni lah, apa yang dia tulis lah. Seterusnya email, samalah email. Okey, ni email. HP ni nombor telefon lah. Okey, nombor telefon dia. Nombor telefon. Dan di sini nombor bank. Nombor bank yang dia update lah. Kalau tengok di borang ni, dia kalau kalau tengok di borang kita ni, dia ada bank sini. Dia kena isi panjang-panjang lah. Maybank Kadri contohnya 5628, atau dan CMB Kadri 7013, macam tu lah. Okey, apa saja yang diisi borang ni kita boleh panggil semula di mana-mana di dalam konten kita nanti. Okey, ini setter. Begitu juga upline lah. Kalau kita nak panggil upline, ulang yang sama juga 1 2 3 4 5 ni. Cuma ubah perkataan member ni kepada upline lah. So upline punya upline punya info akan keluar di website tadi kalau kita letak variable ni dekat page-page yang kita nak lah. Okey. Okey, fungsi ni jarang saya guna, tapi anda boleh guna kalau anda nak letakkan total member mendaftar, total VIP member, total free member, anda boleh mendaftar. Okey, antara fungsi-fungsi lain contohnya bila kita nak bagi ataupun kita nak layari ataupun kita nak buat iklan ataupun kita nak bagi link affiliate ataupun link member ni kepada ahli kita nak set dalam web kita. Kita buat macam ni lah. Kita boleh tulis ayat, website anda telah siap. Untuk melayari website anda, layari www. Nama domain anda ni contohnya som.com/. Dalam web anda tu letak member username. Jadi setiap ahli membaca arahan. Biasanya benda ni saya letak dalam login area, free area ataupun VIP area untuk memberitahu website dia. Website anda telah aktif. Web anda adalah ni dia, web anda adalah. Anda jangan tulis username anda kat sini, habis semua orang nanti akan guna username anda ataupun anda letak admin. Salah. Di belakang ni mesti letak username. Nanti saya akan tunjukkan. Begitu juga dengan link-link yang kita nak buat. Contohnya kita nak link tadi tu pergi ke page lain, page tempahan, page lain. Jadi kita kena letakkan link tadi. Contohnya link tu panjang, dia pergi ke ID 29. Di bahagian sini selepas indeks PHP ni mesti letak variable di sini, tanda soal, ID sama dengan 29, mesti macam ni. So nanti dia akan keluar variable ahli kat sini. Contohnya kalau saya punya contohnya KADZ66, dia akan jadi macam ni lah.
Kalau orang tu nama Rizal, dia akan keluar Rizal di sini. Tapi pastikan yang sini mestilah you member username. Kalau anda letak satu letak sini nama, dia akan keluar nama tu je. Jadi kat tempat yang ID member mesti kita kena letakkan variable ni. Kalau letak nanti anda sebagai admin akan kena marah. Sebab apa? Sebab orang cakap kenapa orang pergi link dia pergi ke link anda kan, pergi ke admin. Admin dapat semua prospek, marah orang. Jadi kita kena hati-hatilah dalam nak menetapkan variable ni kat mana. Okey, contoh-contoh anda boleh tengok contoh website yang saya buat sebentar saya akan tunjukkan. Okey, ini adalah salah satu contoh web yang menggunakan script web pro web saya Okey. Alright, contohnya di sini. Kalau anda lihat di sini dia jadi macam ni kan. Nama saya Kadri, saya pengguna telefon bimbit. Macam inilah cerita dia kan. Saya nak beritahu anda Kadri ni sebenarnya adalah variable. Begitu juga di sini kan. Kadri, nombor telefon, email, username, ini semua variable. Contohnya saya pergikan username lain lah. Katakan Rizal saya letak Rizal di belakang ni. Macam ni boleh, ataupun kalau nak rapat terus ke sini pun boleh. Contoh Rizal So apa jadi? Ini pun boleh ubah kan. Boleh ubah ni maksud pergi kepada apa yang kita set lah. Kalau tengok sini dia dah berubah kan. Tadi Kadri dia dah pergi pada Rizal, nombor telefon Rizal, nama Rizal semua. Di sini pun nama saya Rizal. Okey. Itulah maksud dia boleh ubah. Jadi macam mana setting benda ni di dalam bahagian konten. Anda kalau tengok di sini di bahagian konten ni. Contoh ni adalah konten yang tadi tu, muka depan dia tadi. Macam inilah ni muka depan dia. So di sini kita dah set kat sini variable, nampak? Nama saya member full name. Maksudnya dia akan panggil nama yang dia ahli yang daftar di full name di sini. Di sini pun member full name, nombor telefon, member username, member email. Jadi di sini nampak ada variable saya letak. Nampak di sini pun variable juga saya letak. Di mana saja kita boleh letak. Anda terpulang pada anda nak letak di mana-mana saja di dalam website ni. Tak ada masalah Begitu juga dengan link Contohnya link di bahagian register sini. Kalau kita pergi check register ni, anda tengok. Nampak? Di sini pun saya letak variable di sini. Nampak? Selepas nama domain ni, kita set nama domain. Lepas index PHP, saya letakkan member di sini, variable ahli. Supaya dia pergi ke ID 82. ID 82 ni kalau tak silap saya, page tempahan ataupun page register. Jadi, bila orang klik ni, dia akan pergi ke user ID. Dia akan panggil lah. Saya biasa gunakan perkataan panggil lah. Dia akan panggil username orang ni. Username lah, mesti username. Sebab di website ni kalau web mesti guna hanya full name saja, nama Kalau macam nak referral orang mesti guna username. Penting username. Contohnya website ni preparedtoanswer.biz/username KADZ66. Tu username. Maksudnya untuk buat link mesti pergi ke username, jangan pergi ke member pula. Mesti pergi ke username Itu penting. Alright. Okey, ada lagi tentang variable. Di sini kalau anda perasan tadi ada gambar Ada gambar saya Di sini pun saya set gambar. So untuk variable gambar anda boleh masukkan source code ini Anda boleh masukkan source code yang ni saya letak kat atas sikit So ini untuk variable gambar. Anda kena masukkan ni. Kena type, jangan silap type ni. Saya ada letakkan di dalam group benda ni. Anda type tanda ni, lepas tu email, SRC, setting, semua ni letakkan dalam ni. Pastikan anda buat marking dulu. Lepas tu masukkan dalam source, nanti dia akan keluar gambar di mana anda letak tadi. Alright, ini untuk variable gambar. Alright, so saya rasa isu saja. Anda boleh letak di mana-mana saja variable ni. Kalau anda nak letak email orang tu dekat, contohnya anda nak letak email orang tu dekat sini pun boleh Kat ayat bawah ni sila untuk maklumat sila email saya di anda boleh letak macam tu. Okay, sila email. Nanti dekat muka depan bila anda save, dia akan keluar nombor-nombor ataupun apa yang sebenarnya bukan variable lah. Okey, ini contoh yang saya buat. Alright, so saya rasa itu saja tentang variable. So sekarang kita nak test nak test buat pendaftaran satu Contohnya tonexcel.com/ mesti letak username. Ni contoh username saya yang saya telah daftar dia di video yang lepas. So kalau pergi ni, so nama saya akan keluar lah. Sebab apa? Sebab di page depan ni saya setelah set variable ni apa? Ini variable full name dan ini variable phone di sini So kalau orang klik register ni, so nama saya sebagai, nampak di sini nama saya sebagai username di sini telah ada Maksudnya sini standard, kat sini kita letakkan variable di butang tadi, di butang register tadi ada variable di sini dan dia punya /en/register. So nama saya keluar dan semua info saya keluar. Katakan kita ambil package
free di sini. Username saya katakan letak AA. Alright, so saya pun register. Dia akan pergi ke register success. Nampak? Ini adalah register success yang saya set dalam video lepas. Saya ada delete kan. Kalau ikutkan ada logo di sini, betul. Ini adalah register success yang kita telah. Yang ni adalah test. Saya buat test kan. Berjaya kan. So kalau saya sebagai free member ingin login, saya masukkan username saya AA tadi kan. AA. So masuk password. Saya login. Sekali lagi. Okey, saya dah masuk di sini. Kalau anda lihat, ini adalah variable. Ini adalah variable. Nampak? Tapi saya letak variable upline. Kalau anda lihat di sini dalam member area nanti, dalam admin area anda lihat ini adalah upline. Nampak? Langkah pertama anda hubungi penaja anda. Variable ini saya panggil, saya gunakan yang ni. Saya gunakan yang ni. Ni upline full name. So dalam free member dia keluar, okey. Ada nombor telefon upline semua, jadi dia boleh hubungi upline lah ataupun orang yang penaja. Begitu ke link promosi ni nampak. Cuma di sini ada silap sikit. Kalau ikutkan sini kena ada /AA ni. Saya ada buat silap ni. /AA ni kena buat lah. Kena betulkan balik sini. Kena betulkan. Di sini kalau tengok dia keluar .com terus AA kan. Sepatutnya /username dia AA. Alright. So ini adalah free member. Kita boleh set dalam laman free member apa yang kita nak. Katakan saya login admin tadi Okay, saya betulkan. Saya tunjuk terus lah Saya masuk admin sekarang. 1, 2, 3. So saya betulkan yang saya kata silap tadi kan. Kalau anda pergi ke bahagian setting pergi ke bahagian setting sistem, kita pergi ke bahagian free member tadi, betul? Free member tadi. So saya ada buat silap tadi, yang saya cakap tadi, nampak tak? Ini maksud saya tadi. Saya set tadi nama saya sebagai upline full name, upline handphone semua, upline yang keluar. So di sini sebenarnya saya silap, saya tak letak slash. So bila dah letak slash tu okey lah. Maksudnya setting web ni adalah nama web kita. Nak tulis setting web URL boleh. Nak tulis nama domain kita tuansl4us.com terus pun boleh. Atau apa-apa nama domain anda. Yang penting belakang ni mesti ada member username. Okey. So saya betulkan di sini. Lepas ni dia akan panggil lah. So anda boleh edit lah apa-apa keperluan yang anda nak letak dalam ni. Nak letak cara bayaran ke, cara untuk upgrade ke, terpulang. Anda ada idea, anda buat lah. Okey. Alright. Jadi bila kita pergi ke bahagian member tadi, kita pergi ke bahagian member. Okey, anda lihat di sini AA dah masuk, betul. So kita boleh approvekan dia lah untuk jadi VIP. Okey, kita boleh approvekan dia untuk jadi VIP. Alright. So sekarang ni AA telah pun menjadi VIP. Kita klik kat menu VIP, nampak dia dah VIP. Kalau kita tengok di sini apa ni nama dia telah pun keluar kat sini, betul. Dan kita boleh upgrade dia. Contohnya dia nak tukar package, kita boleh upgrade, klik OK. Sekarang ni dia package free, kita nak bagi dia jadi VIP 50, kita ambil nombor, dia ada 3, 4, 5 kan. Kata nak bagi dia 50, nombor 4. Kita tekan kat 4 dekat apa ni, sekarang ni free kan. Tengok sini dia free kan. Kita tekan 4, maksudnya VIP 50, boleh kita klik OK. Kita klik OK. Nampak dia akan naik di sini, akan jadi VIP 50. Alright, itu maksud dia untuk upgrade. Alright. Dan yang terakhir tuan-tuan adalah untuk kita cek database macam mana kita nak extract database. Database ni kita boleh extract kita boleh extract dengan hanya klik export ni. Hanya klik export Excel, nampak sini database ni telah pun masuk ke dalam kita punya Excel. Kalau kita klik, kita akan buka laman Excel kita. Okey, dia telah pun masuk ke dalam Excel ni. Anda lihat di sini nama-nama, nombor telefon. So kalau kita ada software-software seperti macam saya ada email shooter, anda boleh buanglah. Yang mana tak perlu boleh buang. Anda boleh ambil email, anda boleh blast dengan menggunakan email shooter. Kalau anda nak SMS blaster, saya pun ada Prescient SMS blaster, auto SMS blaster. Anda boleh ambil nombor telefon dia ni untuk blast dengan menggunakan SMS blaster. So database ni anda boleh simpan untuk kemudian hari, untuk kegunaan bisnes-bisnes yang lain ataupun keperluan-keperluan anda lah. Cuma alat untuk menembak ataupun nak shoot dia boleh dapatkan daripada saya juga untuk email shooter, untuk email, nak tembak email, dan juga untuk tembak SMS menggunakan SMS blaster. Alright, so saya rasa itu sajalah untuk variable. Dan kalau anda nak check untuk yang terakhir lagi lah, ada sikit lagi. Kalau kata member area tadi dah VIP kan, kita tengok bila login VIP dia dah jadi lain. So dia dah page dia ni adalah page laman VIP lah. Dia dah dapat ada menu banyak. So dia dah upgrade. Dan di sini dia ada expired date dia lah, bila dia akan tamat. Okay, so saya rasa itu sajalah untuk tajuk variable. Dan anda boleh cuba, siapa yang membeli package Web Pro ni,
untuk online saja, anda boleh video ni dan bertanya saya di grup. Kepada yang beli dan mengambil sekali package coaching dengan saya, maksudnya anda kena try dulu, buat dapatkan semua setting habis. Nanti jumpa saya di coaching, saya akan anda boleh tanya lebih rapat lagi ataupun lebih detail tentang keseluruhan sistem ni. Dan insyaAllah dalam video-video akan datang, kalau saya dapat tambah, saya akan tunjukkan bagaimana integrasi sistem Web Pro ni dengan autoresponder pula. And InsyaAllah itu dalam video akan datang lah. Itu advance sebenarnya. Ia adalah advance, tapi ini adalah asas kepada sistem Web Pro. Ada 5 video ni dan saya ada baru buat akan buat video pasal PayPal dalam video ke-6, macam mana nak masukkan butang PayPal dalam skrip Web Pro kita. So, saya harap anda dapat mencuba dan mahirkan gunakan sistem ni. Dan jumpa lagi dalam tutorial akan datang.